juga ni. Hey, Mama in the house today. But I always. Thank you, kasih Mami. Ya. 14 orang rumah ni. Dah ada lauk macam-macam kan? Okay, rebus dulu. Sampai habis. Jangan lembek. Siapa yang masak lembek? Tak, sebab ini kan nasi Menteri Ika kan dia cepat lembek. Kena sabarlah masak ni. I prefer dacha in the period actually. Alhamdulillah, thank you. Orang belakang tu batuk. Tak apa, dia ada batuk sendiri. Masuk kat daging because daging ni dah empuk. Oh. Simpanan itu lah. Panas. Just blend bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah and halia. Api nak besar tu je. Api dah kecil. Kita nak jaga halia. Kalau ada rempah dacha should be better. But if you don't have dacha, campurkan rempah kari ikan sikit sama daging. Wanginya mak. Because dagingnya dagingnya dia sudah rebus, jadi kita kena masukkan. I thought nak kasih kenangka je, rupanya terlalu lembek daging dia. Kambing dia cepat empuk. Kita ingatkan nak senang ada mak kita, rupanya kena marah. Tak ada lah, sayang lah, mana marah. I need air asam. Tak payah pakai santan. Kenapa tak cakap main pun? Banyaknya asam. Okey ke? Okey. Wah, pasal ikan. Bismillah. Cahaya. Dah cahaya. Melantik. Apa sangat? Mulut dia kunyah-kunyah. Jangan kasih rasa. Sebab Gemma kasih rasa tawa-tawa. Apa? Rasa mula rasa. Oh. Dah cukup. Mata rabun tu nampak tu. Ni kenapa tak dibuang? Okey. La haula wala quwwata illa billah. Tengoklah Mami Mulan. Nasib baik Gemma nampak. Wow, masak satu keluarga. Semua boleh makan. Dah cukup. Ini use my hand, but kita makan untuk diri sendiri. Ini buah keras kan? Ya, buah keras. Okay. What is this? This one is all the rempah apa tu? Macam buat asam pedas ni rempah. Ya, cantik. Ini rasa cantik, not necessary lah, but saja je. Tiba-tiba Ma pakai paprika. Ma nak kasih cantik because you don't have the. Oh, actually ada cili kering. Mana blender Ma? Cili kering. Sorry. Maklumlah dapur sikit. Okay. Dah taruh dah. Oh, okey. Nak habiskan aje lah.
okey ya. Ya. Macam ni ayam kaya dia. Kan? Mama Sikit je. Sebenarnya Mama letak air sikit kering-kering. Amir nak berkuah kan. Lagi sikit. Nanti kita tunggu sampai dia kering sikit. Lagi sikit. Nanti dah. Nak cakap kita sensitif. You all yang sensitif. Bila tegur je cakap marah. Salt. Kemudian sedikit gula, sedikit buat rasa je. Okey, pelan-pelan je Aku cik ikan nasi baik tadi kat belakang. Panas sandal ni. But the santan macam in. Tak apa, nanti Mak taruh lagi. Rasa dia bunyi. Apa yang kurang? Dah cukup masa. Kadang the way you ini cepat-cepat lah. Tak. Nanti Mak taruh lagi sikit ni Actually Mak masak kali Mak taruh santan tu. Tapi ni kan macam tak ada gulai. Untuk Amir lah. Tak nak banyak. Bismillah. A little bit of belacan. Just for salt. Very good. Ini pun tak nak banyak. Kadang-kadang Mama nak agak-agak lagi. Yang tadi bekas goreng udang minyak sikit je. Yang masak Mama. I don't like too much of color. Yeah, sometimes I use those to run for color. The taste of the chili. Rasa cili dia. Sikit. I bought the. Is it me or Lisa yang beli Alamak, kalau Lisa beli habis lah. Nasib baik I don't cook the sambal tumis, It's damn hot. Kasih dia manis. That's why I don't use much of the onion, right? Yeah. I don't like to overpower. Dan air sikit je. Okay. Dah. Okay, besarkan api dia sikit. Tak apalah. Matang je ni. Kita ni. Ini minyak tu. Minyak siapa nak? It's not sour, it's like sweet sour chicken. Yeah, corn. Betul, sedap je. Okey je. A bit masam though. Betul bukan dah. Hey, I give you some mutton Nanti dengan Lokman Ika makan lagi. Rasa nak kena lebih asam baru sedap. Oh, patutlah Mama pakai asam Jawa banyak. Mustaqim tadi cakap sedap gila Mama punya. Dia tanya cukup tak untuk semua orang, dia nak tambah. Ni Ika goreng telur untuk Mama yang dah betul-betul masak. Mama kan tak suka yang yang betul masak. Ini setengah masak. Ya Allah, sedapnya. Besok beli ikan lah, masak sama pedas. Besok kan kita pergi Hyatt. No. Dia nak buat apa? Dia makan ayam. Dia nak dalam bilik dia. Konon-konon dia bos. Habis dia punya daca dia tak makan. Daca kasih.
Mutton, tapi I have to check whether no bones lah. Ni first time Ika makan udang masak. Home cook nikmat dia. Home cooked is still the best. Cuma lately I've been sebab mungkin Mulan dah start makan, so it's a bit difficult for me to cook. Ya, sekarang priority Mulan. And then Ika pun banyak kerja. Udang kadang makan. Masak lah Ika. Yes. Udang Ika tak suka terlalu masak. Dia macam gini dia nampak dia tak lembik. Yes. Entah, Ika makan tak pedas langsung. But I like the what is that called? The bawang-bawang. Oh. Man suka ni. Tambahkan sayur-sayuran ni. Sayur dia sedap. Nasi, okey. Cak ya. Amin suka Sedap Amir. Ya. Si Alhamdulillah. Dia dah Ma, can I ask you how come last time Mama kerja shift semua, but how do you manage time to cook for all of us? Before I sleep. Before you sleep, what do you mean? Your shift start pukul 4. Kalau Mak kerja, kalau petang, pagi Mak bangun tidur Mak masak lah. Before I go to work. Bangun je Mak masak dulu. Kalau dah masak, then nanti Mak balik kan malam. Pandai korang lah. I don't know how do you do it, because Ika sendiri kerja. Yalah macam ikut my own timing, but I can't. Okay, one part of the day dulu hidup tak mewah. So, bagus you kena masak. Dulu tak banyak catering nak order je. You have to go to the shop. I got no fun. I don't know what you all like. Ada certain places food yang you all tak suka. Senang masak je lah. You mean your no time is no time to go to the shop, you rather cook? I rather cook. Nak beli pun nanti makan tak habis. Bila Mama masak, duit all habis kat rumah kan. I don't know how you do it, seriously. Ika padahal ada maid pun I cannot cook every day. Time consume lah. You have to plan. 3 days you give 3 days grace Example masa COVID. Mesti makan luar. Macam nangis kan order kan. Masa COVID kan macam chef. Masak je. Mama nak chef apa? My house remember kena renovate dapur. Boleh masak. Betul. My dapur like halfway renovate sekali government COVID stop. Ayo. All the workers have to stop. I in between tak boleh masak. Hotel also you cannot stay. So by that time, during that point of time, government allowed home business kan. You can cook and collect. Itu pun tak boleh ni lah. Just leave it and